pola. Okay, kalau kat sini, okay, kalau ada sesiapa yang nak jahit baju tunang sendiri ke, baju dinner ke, korang boleh guna pola yang ni lah. Ataupun baju raya yang Vogue, baju nikah, boleh je pakai pola ni. Okay, kalau korang tengok yang baju pengantin tu, kepuk-kepuk dekat bahagian bawah, dekat lutut tu. Okay, yang ni pola ni lah. Guna trumpet dress punya pola. So, senang. Okay, pola dress trumpet. Okay, kenapa dia trumpet? Sebab dia ada peplum dekat bahagian lutut. Pola ni dia akan cantum peplum dekat bahagian lutut ni lah. Lepas tu dia ada dart depan dan belakang. Lepas tu dia ada lengan dan juga lapik leher. Okay, pola pun dah ada instruction semua. So, senang lah nak follow. Okay, macam ni back body skirt 2. Front body skirt 1 on fold. So, mudah untuk ikut lah. So, sesuai untuk siapa yang nak jahit baju yang grand-grand sikit, yang Vogue sikit, korang boleh guna pola dress trumpet ni. Senang. Cantik design dia. Kalau berminat, korang boleh klik link Shopee yang saya sediakan dalam video YouTube ni.